Sambal gepuk dekat Bandar Baru Salak Tinggi Sepang ni, Ana ada jumpa yang special sikit. Specialnya dibakar dan dihidang pada panas macam ni. So, bila kunyah pun, sebelum tu follow Ana dulu, okey? Kali ni Ana nak gepuk hunting di warung sambal bakar yang terletak di Bandar Baru Salak Tinggi Sepang. Dekat sini, selain nasi, ada pilihan set Indomie. Macam yang Ana kunyah ni, set Indomie ayam gepuk. Dan sambal dia Ana minta yang bakar macam ni. Tahap kepedasan kau boleh tengok kat sini, boleh pilih. Untuk diri Ana, macam biasa, pilih pedas biasa dan lebihkan kacang. Okey, bagi Ana, sambal gepuk yang dibakar macam ni memang ada kelainan. Rasa dia lebih segar, hangat dan disulami dengan aroma smoky sedikit. Pedas tu of course lah berasa dan bercampur pula dengan rasa creamy, nati masin dari kacang. Sedap lah bila kunyah sekali dengan Indomie ni. Yang ini pun lain daripada lain, ayam semur gepuk. Ayam semur ni ayam masak kicap sebenarnya, tapi satu pengalaman baru juga bagi Ana. Sebab tak pernah kunyah lagi dengan sambal gepuk. So, ada rasa pedas, ada rasa manis masin dari tumisan kicap dan aroma daun kari. Tak membosankan, korang boleh cuba. Selain tu, diorang pun ada set sotong crispy gepuk dan set chicken chop gepuk tau. Dua-dua set ni Ana tak pernah jumpa lagi dekat Sepang ni. Dekat sini je ada. Yang warna hijau ni sambal gepuk juga, tapi tahap kepedasannya paling bawah. Bagi tahap Ana masih berasa pedas tu, cuma pedas dia tak menyengat sangat dan selesa. Oh ya, sebelum Ana terlupa, kat sini pun ada sup tau. Kau boleh ambil sendiri. Free flow je, bolehlah nak suap nasi untuk anak-anak kecil. Bagi peminat ayam gepuk, apa kata korang cuba try test pula kunyah dekat sini. Memang maram weh.